Seorang tokoh politik yang terkenal iaitu Yang Berhormat Datuk Zulkifli Irfan telah ditahan atas pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan pertuduhan rasuah di bawah Seksyen 16 dan Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Menurut ulasan YB sendiri, adakah perkara ini benar? Sebenarnya tiada apa-apa pun. Hanya sekadar pemberian biasa. Tapi itulah media yang suka sebarkan perkara yang tidak sahih ni. Macam itulah. Aduh. Itu sahaja ya. Assalamualaikum. Aku nak kau bersihkan nama aku. Apa-apa yang semua benda kau boleh bersihkan, kau bersihkan nama aku. Aku tak nak media tahu pasal benda pelik-pelik pasal aku. Baik. Bagi kau bagi QR? Boleh. Okey, dah masuk 20,000. Tak ada YB, saya akan buat kerja saya. Okey, bagus. Peliklah aku. Setahu aku Datuk Zul ni dia banyak kebijakan mana. Tapi kan tahun ni dia boleh tanding dari parlimen. Tengok tak pelik ke? Benda hak lama jangan dikenang. Benda hak lepas dah. Kita buat tak tahu je lah. Kita tutup buku orang kata. Tu. Yang tu kira manifesto apa? Jangan lupa undi saya ya. Pilihan raya nanti. Masih masih. Jangan lupa undi saya ya. Calon kedua, jangan lupa undi saya ya. Masih. Itulah. Okay guys, aku nak tanah sekejap. Kejap. Mu rasa tak buat aku rasa? Siapa? Kau rasa nasi lagi? Bukan weh. Oh. Ini bonus yang kita tahu. Ambillah hadiah. Dah boleh kerja. Okey, bagus. Okey. Kami juga daripada kita sekalian ada orang ditahan atas tuduhan rasuah. Apa ni? Ha? Apa ni? Datuk di Malaysia ada perlu untuk udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat beberapa mahasiswa untuk mereka memberikan pendapat tentang isu integriti terus kepimpinan, khususnya dalam menentang rasuah demi amanah. Soalan pertama adalah jika anda diminta untuk menutup kesalahan pemimpin, apakah tindakan yang anda akan ambil? Jika saya berada di situasi tersebut, saya akan menolak permintaan itu kerana ini bercanggah dengan prinsip integriti dan amanah. Walaupun mungkin ada tekanan, maksud saya bersubahat dengan rasuah, saya begitu memilih untuk bertindak lebih jujur dan melakukan perkara tersebut melalui saluran yang betul. Kerana kejujuran lebih penting daripada kepentingan pribadi. Terima kasih.